Dalam Malaysia ni, ada satu lagi negeri yang kita orang berdua belum pernah sampai. So, video kali ni, kita orang nak tunaikan bucket list kita orang terus ke negeri paling hujung dekat dalam Malaysia ni. Welcome back to Landscation. So, kita kat mana ni? Dekat Perlis Indra Kayangan. Apa yang kita kat sini? Tu yang kita nak bawa korang tu. So, ada 3 tempat yang kita nak review. So, let's go! Kita orang mulakan perjalanan kita orang dari UiTM Lendu terus ke Perlis. Tempat pertama kita orang, Kampung White. Suasana dekat sini memang tenang dan cantik. Memang seronok untuk berehat dan nikmati pemandangan. Tapi untuk explore tempat ni dengan lebih dekat, kami akan naik bot. So jom ikut kita orang. Kita orang layan trip bot santai dulu. Pusing-pusing dalam 30 minit je. Korang tahu tak? Nama Kampung White ni sebenarnya maksud dia buayan dalam bahasa Siam. Yang tengah layan bot ni baru masuk akal kenapa nama dia macam tu. Feeling dia sumpah relax gila. Angin sepu-sepu weh. Lepas tu layan pula view bukit Batu Kapur kat tepi ni memang ngam habis. Sana lah. Okey, sekarang kita dah selesai dekat Kampung White. So, sekarang nak ke mana? Okay, jom kita orang bawa korang ke next location. Let's go! Okey, now kita kat mana? Kita sekarang dekat next location, iaitu Padang Besar. Okey guys, sekarang kita orang dah sampai dekat Padang Besar yang baru. Tengok je dari luar tadi, memang dah nampak besar gila. Kawasan depan kan memang bersih gila. Lepas tu selesa dan memang mesra pengunjung. Lepas tu kita orang pergi pula Padang Besar yang lama. Kedai kat sini memang meriah. Kita orang pun sempat singgah satu kedai makan kat sini. Memang sedap gila. Wajib cuba. Lepas kenyang makan, kita orang sambung jalan masuk lebih dalam lagi. Kat kawasan sini memang lagi meriah dan meriah dia macam-macam jenis barang. Paling best sekali, kat sini korang boleh nego harga sampai dapat. Okey, jom gerak sekarang. Sebab lokasi seterusnya ni adalah lokasi yang terakhir untuk hari ni. So, kita kat mana ni, Vic? Okay, sekarang ni kan mungkin Abang Mari Oh, Cabang Mari. Boleh buat apa je kat sini? Kat sini kita boleh nak ada haiwan lah. Haiwan ternakan orang kata. Oh, tu macam kambing-kambing tu. Kambing ada, burung ada, ayam ada, semua ada lah. Boleh bagi makan tak? Boleh, tapi kau kena bayar lah. Oh, kat sini boleh ambil gambar? Mesti Lawa? boleh, pemandangan dia macam Agak cantik gila tu. Kan? Nampak gunung. Okay, so jom kita orang bawa korang. Let's go. Bila dah sampai sini kan, kita orang sendiri macam tak percaya. Cantik gila. Patutlah orang cakap vibe tempat ni dah macam kat Switzerland. Hijau, luas, terbentang macam kat sini. Tapi korang tahu tak, ada satu fun fact menarik pasal Cabang Mari ni. Walaupun nampak macam taman rekreasi yang cantik, sebenarnya tempat ini ialah kawasan Padang Ragut, bukan taman rekreasi biasa. Kat sini bukan setakat pemandangan yang cantik je tak korang. Korang pun boleh jumpa kambing, ayam dan burung yang bebas berkeliaran. Comel je tengok diorang cari makan dan bermain kat kawasan ni. Okay, so tu je perjalanan pedek kita orang dekat Perlis Indra Kayangan ni. Macam mana, Vic? Best tak? Best tu. Best kan? Memang mantap gila tu. Walaupun Perlis ni kecil je, banyak gila tu tempat best. Kan? Tu korang kena datang tu nak Betul. kena rasa benda macam ni kat Perlis ni. Bila tengok balik klip sepanjang kat Perlis ni, rasa berat hati pula nak tinggalkan tempat ni. Sekejap sangat masa berlalu. Tapi betul lah, penat pusing satu negeri pun dapat luangkan masa dan gelak dengan korang juga yang paling mahal. Lepas ni, vibe macam ni lah yang kita akan cari balik.
So, itu je video daripada kita orang. Jumpa lagi next video. Bye.